Power bank ni ada sekali dengan cermin, sangat sesuai untuk wanita. So kalau korang nak gunakan cermin dekat power bank ni, korang just up je macam tu, korang dah boleh gunakan cermin dekat sini. Memang padu lah guys. Mana ada power bank ada cermin ni? Memang dibuat untuk kaum wanita guys. Ok, dekat sini juga dia ada Type C dan juga micro USB untuk kita nak charge balik, dan dia juga ada bagi satu port untuk kita nak charge device kita. So dekat sini adalah butang power, kita boleh tengok LED indicator dia memang berfungsi. Dia juga bagi sekali dengan kabel. So kabel ni dia tak direct terus ke power bank ni, yang mana kita boleh keluarkan satu persatu dan cucuk dekat sini guys. So total dia memang ada satu je lah port untuk kita nak charge balik. Tapi agak menarik guys, design dia ni untuk perempuan memang sangat sesuai. Dah tak perlu nak bawa cermin, bawa je power bank ni ke mana-mana sahaja. Kapasiti dia adalah 10,000 mAh, sangat sesuai kalau korang nak buat charge smartphone korang untuk satu hari. So guys, lepas ni kalau nak make up dah tak payah bawa cermin, sebab dah ada cermin daripada power bank. So senang lah nak tengok muka, memang cun guys. So nak dapatkan power bank ni, tengok dekat beg kuning di bawah.